Kos hidup di bandar semakin tinggi dan ramai rakyat Malaysia berdepan cabaran untuk cukup bulan. Dengan gaji yang ada, adakah benar-benar cukup untuk hidup selesa di bandar? Mari kita dengarkan pendapat orang awam tentang isu ini. Di sebalik kesibukan kota, ramai penduduk bandar berjuang untuk meneruskan kehidupan. Harga barangan asas naik, sewa rumah mahal dan kos pengangkutan harian terus membebankan. Setiap sen dibelanjakan dengan berhati-hati. Rakyat terpaksa menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang serba mencabar. Bagi sesetengah orang, satu kerja tidak lagi mencukupi. Ramai yang terpaksa mencari pendapatan tambahan untuk cukup bulan. Golongan muda, ibu bapa, warga emas, semua merasai beban yang sama. Soalnya, adakah gaji yang ada hari ini benar-benar mencukupi untuk hidup dengan baik? Untuk keperluan rumah, I terpaksa macam tapis and everything. And macam dulu I kerja with basic 2,000 and I have to find another job with my basic now it's increased lah sebab based on the economy itself. So macam I agak susah lah untuk paying for my brothers, for myself. Macam sekarang kita punya basic is 1.5 kan, mungkin dia macam boleh naikkan kepada tu sebab it's not relevant for 1.5 to survive in this current currency and economy lah macam tu. And I punya study and kerja, nak bandingkan how much I dah habiskan untuk study and untuk dapat kerja, tapi gaji still tak memuaskan. Bagi I tu kadang-kadang rasa macam tak berbaloi lah. Itulah antara pandangan orang awam tentang realiti kos hidup dan bajet di bandar. Jelas sekali, isu ini bukan sekadar tentang angka gaji, tetapi tentang kualiti hidup, perbelanjaan harian dan harapan masa depan. Kita harap suara rakyat ini didengar oleh pihak yang berkenaan. Saya Sia Rosman melaporkan dari Nadi Bali.